Kira-kira 100 buah motosikal berkuasa tinggi dari Kelab Pemotoran Wings Motor Gang Society WMGS yang diterajui Dato' Awi hadir memeriahkan majlis iftar perdana bersama anak-anak yatim Karya Kubang Rotan bertempat di Masjid Nurul Ihsan, Kuala Kedah. Program tersebut merupakan anjuran pengurusan Masjid Nurul Ihsan bersama WMGS bagi meraihkan seramai 80 orang anak-anak yatim dengan penyampaian sumbangan baju raya, bantuan wang tunai dan hamper. Ianya sebagai usaha untuk meringankan beban selain memberi kegembiraan kepada mereka bagi menyambut bulan Ramadan dan Syawal. Penyampaian sumbangan tersebut telah disempurnakan oleh Adun Kubang Rotan merangkap Esko Kerajaan Negeri Kedah Datuk Saleh Saidin diiringi Datuk Bandar Alostar yang berbahagia Datuk Haji Abdul Ghaffar bin Yahya bersama Presiden WMGS Dato' Awi serta Tuan Imam Masjid Nurul Ihsan Ustaz Muhammad Jasni. InsyaAllah kami daripada Wings Motor Gang Society ni kita sampai ke seluruh pelosok daerah pun kita pergi. Di mana ada asnaf di situ ada kami, insyaAllah. Jadi inilah program-program yang sepatutnya dibuat oleh semua lah. Kita menggalakkan. Ini kita mewakili, macam saya mewakili kelab-kelab motor lain pun ada juga buat. Jadi saya tak langsungnya menggalakkan yang lain-lain juga untuk turut serta. Dan saya bersyukur kerana ditemukan dengan semua sahabat-sahabat pemotoran di Kedah ni yang support setiap kali program yang kita buat, diorang support. Jadi alhamdulillah. Tambah beliau lagi, program tersebut merupakan salah satu program CSR mereka dalam kembara jelajah masjid bagi menyantuni golongan kurang bernasib baik serta merapatkan silaturahim bersama masyarakat setempat. Turut diadakan majlis bacaan tahlil serta aktiviti berbuka puasa.